Okay guys, aku baru pasang satu kanopi ni. Untuk aku punya saiz ni 2x2. Untuk cara nak pasang dia dah bagi tahu kat sini. Yang penting sekali ni, nak pasang dia senang sebab dia menggunakan jenis soket dalam ni, dia jenis apa ni, klip-klip ni. Korang just tekan je, tekan masukkan, tekan masukkan. Lepas tu bawah ni dia ada bagi dia punya ni, tempat ni. Kalau korang kata takut terbang ke apa rumah korang kan, korang boleh ni lah, drill ikat wall plug lah. Dia punya skru wall plug semua disertakan sekali lah. Jangan risau kalau takut terbang tu. Korang yang gunakan wall plug ni. Untuk aku punya rumah, keluasan rumah ni memang tak masalah. Korang nak tolak dalam boleh, tolak keluar pun boleh. Untuk color canvas ni, color kaki, material jenis waterproof lah, tak ada masalah lah. Lepas tu dia ada bagi satu ni, besi ni. Tujuannya ni korang kena ikat kat dalam ni guys. Ok, besi ni korang jangan masukkan je ni, dia jangan ada lubang kat sini. Dengan dia punya nut ni, korang just screwkan saja. So kat mana korang dapatkan kanopi ni, nak pasang senang, letak kat garaj kereta pun boleh. Harga dia murah, material pun tahan lasak, korang boleh tekan link kat bawah.